Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apabila bercakap tentang reformasi institusi, ramai yang menganggap bahawa perkara ini seperti jauh daripada mereka. Tapi sebenarnya reformasi institusi inilah yang memastikan bahawa pentadbiran itu adalah cekap, adil dan mengutamakan rakyat. Kerajaan sedang berusaha untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri supaya selepas ini seorang Perdana Menteri tidak boleh memegang tampuk kuasa terlalu lama dan memusatkan kuasa pada dirinya. Parlimen kini dengan lulusnya pindaan perlembagaan dan juga Akta Perkhidmatan Parlimen, autonomi telah diberikan semula kepada Parlimen setelah 3 dekad, yang mana sebelum ini Kerajaan Persekutuan yang akan menentukan perbelanjaan dan isu-isu berkenaan dengan Parlimen. Tetapi di bawah Kerajaan Madani ini, dengan lulusnya akta yang saya sebut tadi, maka kini Parlimen berhak untuk menentukan hala tuju kewangan mereka, dan juga pada masa yang sama terdapatnya perbezaan di antara kaki tangan di bawah Parlimen dan juga di bawah Kerajaan Persekutuan. Kerajaan juga telah membentangkan Undang-Undang Kebebasan Maklumat, yang mana sekiranya Undang-Undang ini diluluskan, rakyat berhak untuk mendapatkan maklumat rasmi daripada pihak kerajaan. Kerajaan juga sedang berusaha untuk mewujudkan satu institusi Ombudsman Malaysia, yang mana institusi Ombudsman ini akan menjadi satu institusi yang mana apa-apa aduan mengenai badan-badan kerajaan dan juga agensi boleh dibuat kepada Ombudsman tersebut, yang mempunyai kuasa untuk menyiasat dan juga mengambil tindakan yang diperlukan. Semua perkara yang saya sebut tadi adalah sebahagian daripada reformasi institusi yang dibawa oleh Kerajaan Madani ini untuk memastikan bahawa institusi-institusi yang ada dalam negara ini dapat diperkukuhkan dan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih baik dan lebih adil, dan juga memastikan terdapatnya checks and balance kepada pentadbiran kerajaan.